Kursus asas 69 komando berlangsung selama beberapa bulan tempoh latihan yang merangkumi 13 minggu latihan asas dan 9 minggu latihan lanjutan. Tempoh pemilihan utama adalah selama 2 hari. Bergantung kepada polisi jabatan, pegawai secara amnya perlu berkhidmat dengan tempoh minimum dalam jabatan sebelum boleh memohon ke bahagian pakar seperti 69 komando. Keperluan penjawatan ini adalah berdasarkan fakta bahawa pegawai 69 komando masih lagi merupakan pegawai penguatkuasa undang-undang dan mesti mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang dasar dan prosedur jabatan. Untuk layak menyertai 69 komando, seseorang itu mestilah berumur di bawah 30 tahun dan mempunyai rekod kesihatan yang baik. Kursus asas 69 komando bukan sekadar latihan fizikal, tetapi ujian ketahanan mental dan disiplin yang tinggi. Hanya yang benar-benar komited dan kuat mampu bergelar Komando PDRM, sebuah gelaran yang membawa tanggungjawab yang besar dalam mempertahankan keamanan negara. Ini adalah latihan dan ujian penilaian yang diketahui umum. Lain-lain ujian atau latihan yang tidak diketahui adalah menjadi rahsia Sang Saka Biru dan 69 komando sendiri.